Liputan hari pertama PKNS Selangor Master 2026. Guys, saya di Seri Selangor hari ini membawakan kepada anda sekali lagi PKNS Selangor Master 2026 liputan hari pertama guys. Kejohanan tahun ini menghimpunkan seramai 144 orang pemain guys daripada dalam dan luar negara, melibatkan negara kita termasuk Malaysia, Thailand, Jepun, Korea Selatan, China, Australia, England, Amerika Syarikat, Filipina, Indonesia, India, Arab Saudi dan banyak lagi. Ini menjadikan Selangor sekali lagi sebagai pentas utama golf bertaraf antarabangsa. Berdasarkan senarai flight hari ini, kita dapat lihat pertembungan menarik antara pemain-pemain tempatan dan antarabangsa. Daripada Malaysia, antara nama yang turut bersaing termasuklah Sarifuddin Arifin, merupakan pemain terbaik lokal pada tahun 2025 guys. Evin Chang, Marcus Lim, Danny Chia, Airil Zahri, Afif Fathi serta beberapa pemain amatur berpotensi tinggi turut bersama dalam memberi persaingan pada tahun ini. Saingan antara bangsa pula dimeriahkan oleh pemain-pemain dari Thailand, Jepun, Korea, England, Amerika Syarikat, Australia, Filipina dan Eropah. Termasuk nama-nama seperti Matt Killen daripada England, Carl Corpus daripada Filipina, Tawid Poltai yang juga defending champion 2025 PKNS Selangor Master daripada Thailand dan beberapa pemain pengalaman dari ASEAN Development Tour. Setiap flight menampilkan kombinasi pengalaman, agresif play dan strategi yang berbeza, menjadikan persaingan sengit sepanjang kejohanan ini guys. Kejohanan ini bukan sekadar pertandingan, tetapi platform penting pembangunan golf profesional dan bukti komitmen Selangor dalam menganjurkan acara sukan bertaraf dunia. Jadi kepada semua pemain-pemain golf, jemput hadir menyaksikan PKNS Selangor Master 2026 secara langsung di Kelab Golf Seri Selangor. Kejohanan ini akan berlangsung dari 11 hingga 14 Februari 2026. Datang dan rasai sendiri aksi golf profesional dan sokong pemain tempatan serta antarabangsa. Jumpa anda di sini, Selangor, pentas golf antarabangsa. Manis-manis jengke, datangkan berita